So guys, ini ialah Ulanzi TE88 Everyday camera shoulder bag. Kapasiti adalah 15 liter. So bag ni apa saya suka ialah korang boleh convert lah daripada nak guna letak kamera ataupun korang nak guna as a daily usage. Macam saya selalu pergi kerja, bawa laptop. Saya perlukan bag yang sedang-sedang besar. Ini dia punya bag dia. Alright, memang high quality. Atas sini apa saya perasan ialah ada jenis water resistant material, pakai magnet. Okay. Padding untuk shoulder cukup tebal . So kompartmen ni memang cukup banyak. Bahagian depan sini ada zip. Okay. Zip depan ni, okay, ada ruang. Dia dipisahkan dengan satu tali getah ni. Bawah sini actually ada tempat untuk letak tripod . Korang boleh loose-kan, letak tripod bawah sini dan ketatkan saja. So kat depan sini ada dia punya tempat nak gantung. So contoh kalau korang ada carabiner macam MA30 ni, gantungkan saja kat depan sini. Kita buka ke dia punya main compartment, ada satu zip sini. Dan dalam sini korang boleh letak macam-macam . Ni contoh ada tempat nak simpan laptop. 12 inch laptop muat. Okay. So senang kalau nak bawa. Okay, dia pun ada sertakan sekali divider. Okay. Divider ni yang unik ialah dia ada tempat nak tarik kat sini. Letak ada 3 lens nak letak antara 3 separator ni. Kalau tengok kat bahagian tepi ni ada satu ruang untuk korang buka additional zip. Okay, contohlah korang nak tukar lens, korang tak payah nak buka daripada depan sini. Korang tengah bawa barang kan, buka ada tepi saja tu, kat tepi sini saja. Nampak ni ada tempat untuk tarik keluar. Nampak tu. Tarik keluar dan pilih lens mana korang nak ataupun barang-barang lain lah. Dia macam jadi mini drawer lah. Bahagian dalam sini ada 2 pocket . Mini pocket kat bahagian sini. Kat bahagian belakang ada tempat untuk pegang apa nak sanggupkan kat luggage. And belakang sini ada satu lagi zip. So guys, itu dah bag Ulanzi TE88 sesuai untuk content creator, cameraman ke, videographer kan. Nak simpan barang-barang kamera. Tapi kalau tak nak letak barang kamera, nak guna untuk daily usage pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau korang berkenan, boleh dapatkan sekarang.